Saya nak beri amaran lah kepada syarikat-syarikat berkenaan. Mungkin dia ingat ada perjanjian, jadi ini satu kes ini akan jadi satu kesalahan sivil yang menyebabkan syarikat-syarikat ini kalau kita ambil tindakan pun syarikat itu digulungkan. Saya nak share sikit bagaimana. Sebab kenapa kebanyakan kes ini tak ada kesudahan? Sebab mereka mewujudkan perjanjian. Dan kalau kita pergi saman syarikat tersebut, kebiasaan syarikat-syarikat ini dia tidak mempunyai aset. Dia gunakan syarikat ni untuk terima dana dan dana tu diseleweng, disalurkan tempat lain yang tak dapat ditemui oleh sesiapa. Katalah pelabur-pelabur ni mengambil tindakan sivil. Kita hanya boleh, kita menang kes, dapat judgement. Tetapi bila kita nak melaksanakan, kita nak execute, kita hanya boleh gulungkan syarikat. Penipu-penipu ni, bila syarikat ni gulung, dia tubuh syarikat baru harga 2,500. Jadi dia takkan bayar sebab syarikat ini tidak ada aset, insolvent. Sebab itu caranya adalah bukan untuk membiarkan mangsa-mangsa mengambil tindakan sivil. Agensi kerajaan seperti SSM, seperti Bank Negara, seperti SC kena mengambil tindakan yang serius dengan mengambil membuat pendakwaan. Pendakwaan yang saya masukkan adalah berkaitan dengan jenayah, seperti Seksyen 420 jenayah tipu, Seksyen 403 penyelewengan dana, Seksyen 405 pecah amanah. Atau dengan menggunakan Seksyen 4/2 atas skim kepentingan kerana syarikat-syarikat ini telah mengambil dana awam, pelabur-pelabur, dan pelabur-pelabur tidak ada kawalan terhadap operasi dan gagal mendaftar. Dan jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 3 atas skim kepentingan, dia boleh dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun atau denda 50 juta. Jadi amaran kepada semua syarikat-syarikat vending machine, kita akan ambil tindakan. Cara kita ambil tindakan adalah kita akan membuat aduan kepada agensi kerajaan seperti SSM. Kita takkan pergi civil. Kita akan fokus supaya tindakan dan pendakwaan dengan menggunakan atas skim kepentingan supaya mereka ni dikenakan hukuman yang berat seperti penjara ataupun denda sebanyak 50 juta. Kerana menganjurkan skim yang tidak berdaftar dengan pendaftar skim kepentingan.